artis mana atau peluk apa? Peluk adik ipar ke peluk siapa tu? Saya dah lama dah dengan dia. Saya dah niat, dah anggap dia macam adik kandung. Saya pun dah anggap dia macam mak kandung. Tak ada rasa-rasa apa masa peluk dia. Boleh kalau lagu tu tuan-tuan? Benda haram kalau niat ni baik pun tak boleh. Tuan-tuan kena faham tak? Ini saya lagi silap. Tak apa, yang penting niat. Yang penting, orang Melayu lah, yang penting apa? Orang Melayu kan selalu kata apa? Benda ni salah. Tak apa, haram kau salah berdosa, yang penting nawaitu. Oh. Ni saya nak sebutnya tuan-tuan, benda yang memang tadi tak tahu lagi haram tak haram, kita tengok pada tujuan. Kalau benda yang memang clear haram, confirm haram, hang niat pilah baik lagu mana pun tetap haram. Sebagai contoh dia, apa benda haram kalau kita niat baik sekalipun tetap jadi haram. Benda tu haram, niat macam mana pun dia akan tetap, niat baik macam mana pun dia akan tetap haram. Contoh, tuan-tuan ada orang susah di kampung, tuan-tuan tak ada duit, tuan-tuan pun main masjid, pecah tabung, curi duit masjid. Tapi bukan tuan-tuan nak gunakan tuan-tuan, tuan-tuan nak pergi bagi kat kawan tu. Dia kata, noh, hang ambil RM150. Hang pun tak ada duit. Daripada mana aku dapat, hang jangan tanya. Hang ambil duit ni, beli beras. Allah, terima kasihlah. Tapi awak duit ni bawa tabung masjid. Duit apa ni hang catat kat aku? Duit ni duit masjid. Tak apa, yang pentingnya aku bukan nak pergi beli ekor. Aku bukan nak buat benda tak elok, aku nak tolong hang. Betul hang nak tolong aku, tapi hang ambil lah duit yang betul. Faham tak tuan-tuan? Ada orang sebahagian dia buat benda haram di atas tujuan alasan kononnya niat dia tak boleh. Tuan-tuan faham tak? Dia tak akan ubah. Dia tak akan ubah benda yang dia kata, ustaz, rokok memang haram, tapi saya kalau tak isap tak khusyuk. Jadi saya bukan isap nak makan sangat, semata-mata nak bagi khusyuk sebenarnya. Kena sebatang. 20 rakaat pun memang tangkap lentok. Tak boleh tuan-tuan. Dan tuan-tuan pun tak boleh buat benda-benda haram di atas alasan yang kononnya alasan yang baik. Salah, tetap salah, apapun alasannya. Benda yang Nabi tak buat tetap bid'ah, walaupun apapun alasan niat yang baik. Baca Quran baik tak baik? Tapi kalau tuan-tuan pergi baca di jamban, tak boleh, tak salah. Itu yang kita sebut. Bukan orang bukan larang baca Quran tu. Walaupun niat dia memang niat dia nak buat baik, apa salahnya? Bukan masalah pada niat, masalah pada cara tu, perbuatan tu salah. Orang tak peti. Tuan-tuan, semua apa maksud bid'ah? Bid'ah ni semuanya niat kerana ada. Tuan-tuan tengok satu orang buat bid'ah. Pasal apa hang buat bid'ah ni? Aku nak masuk syurga. Aku nak masuk neraka. Semua orang buat ibadat nak masuk syurga. Semua niat betul. Bukan masalah niat. Satu orang sembahyang Isyak 10 rakaat. Kita cuba bertanya niat. Pasal apa hang sembahyang Isyak 10 rakaat? Aku niat nak bagi banyak sikit rakaat supaya Allah Ta'ala bagi pahala lebih. Aku pun salah punya. Aku niat supaya dengan banyak rakaat ni Allah Ta'ala terima. Ui, bagusnya niat hang. Esok buat 20. Salah, tetap salah. Saya nak sebut juga tuan-tuan. Ni sebahagian kenduri kenara panggil mak andam. Bukan mak andam, pok andam. Jantan. Orang jantan, bolehkah dia bersolek untuk orang perempuan? Jadi tukang make up? Tak boleh. Orang laki-laki tak boleh. Walaupun Allah, dia tu memang laki, tapi tengoklah tak macam laki dah. Jangan, tak boleh. Dia kan boleh kira lagu tu. Macam setengah-setengah orang kan, orang tanya artis mana atau peluk apa? Peluk
Adik ipar kau peluk siapa tau? Saya dah lama dah dengan dia. Saya dah niat. Dah anggap dia macam adik kandung. Saya pun dah anggap dia macam mak kandung. Tak ada rasa-rasa apa masa peluk dia. Boleh kalau begitu tuan-tuan? Dengan kita niat satu orang tu macam anak kita boleh pergi peluk dia. Kita niat satu macam mak kita boleh peluk dia. Walaupun dia tu bukan mahram kita. Tak apa, niat macam anak-anak boleh tak boleh? Salah. Benda haram. Tak mengubah yang halal. Tuan-tuan kena ingat, tak mengubah sesuatu yang haram jadi halal kerana niat. Dan tak mengubah yang halal tu jadi haram kerana niat. Tak boleh. Haram. Tuan-tuan makan babi, niat lembu. Dia berkata babi. Macam mana? Tak apalah, bismillah, niat kata ayam. Tak boleh. Sebut kata ayam pun tetap babi. Dia haram. Ini satu benda yang kita kena faham. Wallahu ta'ala a'lam.